Ni kan? Betul? 2829. Lot 27. Hujung. Hujung eh? Terima kasih. Okey. Ramai datang lagi kan? Ramai Tu. datang. Berapa jadi awak? 27 sampai 29. 27, 28, 29. Kita ambil 28 lah. 28 lah. Oh, dalam pun ada. Wah, camping ke? Lah, oh kan dekat tanah tutup. Ni masuk sini eh? Apa dia? Mana lot dia? Ni eh? Okay guys, kita sekarang ada kat Food Farm M kat Tanjung Malim ni. Okay, so ni main entrance dia. Kena main entrance dia, kita akan masuk pagar ni. Dan kat sini kita akan jumpa surau.
dan lot 2 lah sini. Okey, dan kita akan terus ada nampak reception dekat sini, dan kat sini dia ada toilet lah. So total toilet dia sini ada 6. Maksudnya kat tapak 1, 2, 3, 4 ni, kat area first korang akan nampak 2 toilet duduk lah ni. Okay, toilet dia. Okay, dan akan terus lagi. Kat sini dia ada 31 tapak. Okay, sini dia buat kata ada toilet. Okay, untuk bahagian depan. Lepas tu kita akan terus ke CO lah, tempat CO. Ni tempat CO tu. So kat sini dia dah bagi lot lah. Okay, ada lot 3, lot 4 kat sini. Okay, ni lot-lot dia. Dan sini tempat reception lah. Kat sini yang kita boleh beli apa, durian ataupun cempedak, manggis kat sini lah malam kan. So sekarang ni kat sini kita akan meet up kat sini lah. Kalau let's say kita nak jumpa CEO, kita boleh beli barang juga kat sini kan. Nak sewa tubing pun boleh kat sini. Dia ada jual ais lah. Okay, daripada kat sini korang akan jumpa lagi 2 toilet. Okay, 2 toilet ni daripada lot 13 dan lot 14. Okay, sama juga ada 2 tandas. Okay, tandas. Dan kita akan teruskan lah. Ni kawasan lot dia. Okay, ni lot 14. Ni lot 15. Tengok view dia. Kat sini ada pokok durian, jadi korang hati-hati lah kalau ada musim. Nampak ada pokok buah durian atas ni. So hati-hati. Ni tapak-tapak dia. Nampak dia, dan kita ada kat ujung sana ada lagi tandas tu lah kat situ. So kita semalam kita ada kat tapak nombor 27, 28 dan 29. Okay, kat sini tapak 7, 28 dan 29. Sini kita ada sneaky jugalah. Okay, dan kita ada toilet kita. Dia tengok sedikit. Okay, kalau korang nak rare, korang boleh ambil lot 31 tu. Lot 31 tu kira dalam pukul buluh lah. Memang rare lah sini. Siapa yang suka wild lah, boleh lah situ. Dan ni sungai dia, Sungai Tanjung Malim. Yeah. Okay guys, ni view sungai dia. Sungai dia memang deras air dia. Sejuk, dengan best untuk mandi. Dan ni air dia. Tunggu batu ke.
Ni. Sini macam spot yang aku ambil ni agak teduh lah kali ni. So jom kita gerak balik.